Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So dalam video ni saya just nak share dengan you all tentang program affiliate marketing untuk produk digital yang ada dekat Malaysia lah. Okay, so ni salah satu platform, nama dia clickje.com kalau boleh tengok dekat skrin saya ni. Okay, ni bukan website saya. Okay, saya tak memiliki website ni. Clickje ni bukan saya punya tau. Okay, so ni orang lain punya. Okay, ni salah satu yang ada dekat Malaysia, platform affiliate marketing untuk produk digital. Produk digital ni maksudnya dekat dalam ni banyakkan you jadi agent affiliate untuk produk-produk macam ni lah, produk digital yang macam ni. Ni e-book, okay. Ni semua ni video course ke apa ke, ni semua adalah produk digital. Maksudnya boleh akses secara digital lah, video, e-book, benda-benda macam tu kita panggil produk digital. Okay, so dekat dalam ni ada banyak lah, tak adalah terlalu banyak, tetapi banyak lah. For me it's enough untuk you start dengan affiliate marketing dekat Malaysia ni. So you boleh promosikan ibu-ibu pasal mungkin macam contoh dekat sini kita tengok rahsia panduan jadi virtual assistant. Okay, business 8C, macam mana nak berniaga dekat 8C. Okay, ni rahsia lulus temuduga kerja kerajaan, duit dekat Canva, macam mana nak buat duit kat Canva, rahsia artikel AI buat USD. Okay, ada macam-macam lagi lah. Okay, so ada macam contoh kat sini, rahsia umrah do it yourself. So you jadi agent affiliate, you promosikan produk digital, you jual ataupun you promote produk digital e-book rahsia umrah do it yourself ni. Okay, pada harga RM80. Dan kalau tak silap saya, dekat dalam Clickje ni commission untuk setiap produk ni adalah RM50. Okay, so RM50 lah. 50%. 50%, bukan RM50. 50% daripada setiap jualan produk digital ni. And kita boleh tengok dekat sini ada macam-macam lah yang you, kalau you rasa berminat, macam ni kan, mudahnya menjaga kereta, 50 tips penjagaan kereta kekal tip-top. Kalau you berminat nak promosikan ni, 50% daripada jualan ni, RM27 bagi 2, 50%, dapatlah lebih kurang, saya tak pasti kira sendiri lah. Okay, and then kalau macam ni 80, 50% senang nak kira, RM40 lah. Boleh dapat RM40 daripada jual produk digital ni. Mungkin ada kawan-kawan ke siapa-siapa ke yang nak beli produk digital, nak tahu macam mana nak mengerjakan umrah. Dia nak buat umrah tanpa ikut package kan. So mungkin you boleh recommend, kau try lah beli ebook ni, rahsia umrah do it yourself. Ni link affiliate dia. Ni link dia, kau boleh ambil kat sini. So you bagi link affiliate you. So kawan you beli RM80 daripada website ni, sebabkan link tu adalah link affiliate you, maka you dapat commission RM40. And commission ni biasanya berdasarkan pengalaman saya, dia orang ni bayar sebelum 5 hari bulan setiap bulan. Meaning to say, macam contoh sekarang ni saya record video ni 7 bulan 4 2025. Okay, so pada 5 hari bulan 5, dah lebih kurang lah sebelum 5 bulan 5, 6 bulan 5, you dah dapat dah bukan sebulan, maksudnya dia pada tarikh 5 hari bulan. 5 hari bulan setiap bulan dia akan release commission. Jadi kalau you buat commission macam you berjaya promosi, you buat commission pada 1 hari bulan 5, 1 hari bulan Mei contoh, maka commission yang you akan dapat pada 5 Mei tu lah. Okay, untuk sebelum 5 Mei lah you akan dapat. Kalau you buat pada 6 hari bulan Mei, maka you akan dapat commission tu lebih kurang bulan Jun pula lah, 5 bulan Jun, something macam tu lah. Setiap 5 hari bulan something macam tu. So you boleh baca lah dekat diorang punya affiliate ni. Okay, daftar log masuk ni, bila diorang bayar dan sebagainya. Dekat dalam tu diorang ada bagi tahu macam mana bila commission, dia bagi tahulah berapa banyak commission dia orang dah bayar dan sebagainya. Okay,